Yang dimuliakan Tuhan Tuan Nazir, pegawai dan seluruh jawatan kuasa muslim, para saudara kiram ibadah fillah muslimin dan muslimat dan para rahman dan berkatan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan para rahman, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat menghidupkan satu lagi malam daripada malam-malam dalam bulan Ramadan. Kita mengecapi nikmat Ramadan yang telah kita doakan sejak daripada bulan Rajab, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kita kepada bulan yang sangat dimuliakan. Dapatnya bulan Ramadan ni tuan-tuan, lebih hebat daripada orang yang meninggal dunia dalam mati syahid. Diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad meriwayatkan daripada Sayyidina Abi Talhah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan bahawa datangnya dua orang lelaki daripada kabilah Bani kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua beradik masuk Islam. Salah seorang daripada duanya bersungguh-sungguh ijtahada fil amal, bersungguh-sungguh dalam amalan. Wastushhida, kemudian dia mati syahid. Dia kuat beramal, dia ikut berperang, dia mati syahid. Tinggallah seorang dari saudaranya yang amalannya biasa-biasa saja. Dia orang biasa, dia orang kerja macam kita semua, ya. Tetapi dia dapat mengecapi nikmat hidup setahun selepas kematian abang dia. Bila saudara dia meninggal, dia hidup setahun. Kemudian dia juga meninggal dunia. Suatu hari Sayyidina Abi Talhah, beliau bermimpi pada suatu malam. Tuan, zaman Nabi SAW, Nabi kita bila selesai dia sembahyang subuh, Nabi toleh kepada para sahabat, Nabi kita tanya, adakah dalam kalangan tuan-tuan nak share mimpi semalam? Masya Allah, ya. Saya rasa tak ada imam yang buat macam tu, tuan. Ada kasih, ya. Adakah imam toleh-toleh lepas malam subuh aja? Adakah siapa-siapa nak share mimpi semalam? Zaman Nabi SAW, mimpi yang dialami oleh mereka merupakan salah satu daripada nikmat dan hiburan daripada Allah. Bila turun ayat lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah, bagi mereka itu berita gembira dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, maka pada ketika itu kata Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, kegembiraan pada hari akhirat telah kami ketahui, tetapi apakah makna berita gembira dalam kehidupan dunia? Maka Nabi kita katakan ru'ya salihah, mimpi yang benar. Maka dengan sebab itu, Masya Allah, zaman Nabi SAW, selesai Nabi kita salat saja, Nabi kita tanya, adakah siapa-siapa yang kongsi mimpi dia semalam? Sayyidina Abdullah bin Umar cerita mimpi beliau masuk syurga. Sayyidina Abdullah bin Salam cerita mimpi beliau masuk syurga. Ini mimpi salihah, tuan. Kita kalau mimpi zaman sekarang pun mimpi orang putih utang saja, Masya Allah, ya. Dan nak cerita macam mana, ya. Zaman Nabi SAW mimpi macam tu. Abdullah bin Salam mimpi naik menara yang sangat tinggi, yang sangat indah. Nabi kata, siapa nak tengok ahli syurga, ni orang dia. Sayyidina Abdullah bin Umar mimpi sebab semalamnya dia tak bangun sembahyang malam, maka ada dua orang tangkap dia, bawa dia lalu aja, tengok macam mana azab sengsara neraka. Maka pada ketika itu dia sangat bimbang. Dia beritahu pada Ummul Mukminin Sayyidah Hafsah, kakak dia, kebimbangan dia, kenapa aku ni sampai aku mimpi tengok neraka. Maka Nabi kata, ni'mar rajulu Abdullah in qamal lail, sebaik-baik orang ialah Abdullah kalau dia bangun sembahyang malam. Maka sejak itu kata Abdullah, aku tak pernah tinggal sembahyang malam. Oh dia,
Sejak itu, ya, rupa-rupanya mimpi itu nak tegur dia sebab dia tak bangun sembahyang malam. Maka Nabi SAW uji dia. Nabi kata sebaik-baik orang ialah Abdullah kalau dia bangun sembahyang malam. Maka sejak itu kata Abdullah, aku tak pernah meninggalkan salat malam. Jadi Sayyidina Abi Talhah ni dia mimpi, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, ini baru nama yang sebenar, Talhah bin Ubaidillah. Abi Talhah alaihi wasallam, Talhah bin Ubaidillah yang dijanjikan syurga. Dia juga salah seorang daripada yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Dalam 10 orang yang dijanjikan syurga, dia salah seorang. Maka dia mimpi, dia kata, ya Rasulullah, saya mimpi tengok dua beradik ni yang daripada kabilah Bani yang datang sini masuk Islam. Abang dia bersungguh-sungguh amal ibadah, kita saksikan kebaikan dia. Dia juga berjihad dan mati, ya, istusyhida syahidah, dia mati syahid. Kemudian adiknya pula kita juga saksikan, dia orang biasa, dia orang bekerja, dia pergi kebun, dia pergi mana, dia cuma jaga semayang tiap-tiap waktu, ya. Setahun lepas abang dia meninggal, dia pula meninggal dunia. Aku mimpi ya Rasulullah, kami bertiga sedang menunggu di hadapan pintu syurga. Masya Allah, ni mimpi orang soleh, tuan-tuan. Menunggu di bilik menunggu untuk dipanggil masuk syurga, ya. Dalam waiting room, Masya Allah. Tiba-tiba datanglah seseorang daripada dalam syurga memanggil. Dipanggil adik yang meninggal kemudian masuk dulu, tuan-tuan. Kemudian barulah dia keluar pula, dipanggil pula abang yang meninggal dunia syahid masuk ke dalam syurga. Talhah ni duk tunggu lagi, ya, duk tunggu lagi. Tiba-tiba keluar orang daripada syurga ni, dia kata apa? Awak pergi balik dulu, awak belum sampai masanya lagi. Ya, awak belum sampai masanya lagi. Ahli syurga, ya, Nabi dah janji dia ahli syurga, ya. Tapi awak belum masa lagi, awak pergi balik dulu. Aku pun terjaga, kata Allah. Ya, dia pun terjaga. Itu yang kadang-kadang, Masya Allah, kita bermimpi sedap-sedap, tuan-tuan, dapat duit 1 juta, tahu-tahu dia pakai duit bangun sahur, hilang 1 juta. Masya Allah, ya, hilang 1 juta sebab apa? Terjaga, ya. Kawan dia pun, ya, terbangun, Masya Allah. Maka dia cerita kepada Nabi, dia cerita kepada para sahabat, sehinggalah para sahabat semua rasa pelik. Ya. Mereka kata, macam mana jadi macam ni? Orang ni mati syahid, kenapa dia tak dipanggil dulu masuk syurga? Kenapa dia tak dipanggil dulu masuk syurga? Sedangkan dia ni syahid. Ya. Maka Nabi kata, mimma ta'jabun, kalian rasa heran apa? Alaysa hadha, adraka as-sana wa adraka Ramadan, fakam min salatin wa sajdatin wa sadaqatin fi fama bainahuma ab'adu mimma baina as-sama'i wal ardh. Itu dia. Nabi SAW kata, kalian nak heran apa? Apa yang kalian hairankan? Tidakkah adiknya dihidup setahun dan dia dapat temui bulan Ramadan yang tak ditemui oleh abang dia? Berapa banyak solat yang dia dapat dalam bulan Ramadan? Berapa banyak sujud yang dia dapat dalam bulan Ramadan? Berapa banyak sedekah yang dia buat dalam bulan Ramadan? Maka jarak antara si abang dengan adik, kedudukannya lebih jauh daripada kedudukan bumi dan langit. Itu dia, ya, kedudukan seorang itu yang dapat bulan Ramadan ni. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat kita dapat beribadah dalam bulan Ramadan ni. Dan bulan Ramadan ni tak ada istilah kita katakan sunat, tuan-tuan. Kenapa kita kata macam tu? Sebab tiap-tiap ibadat sunat pun dapat pahala wajib.
Ya, tiap-tiap ibadat sunat pun dapat pahala wajib. Maka dengan sebab itulah bila saya jadi imam tadi, lepas Fatihah aja saya tahu sunat imam tunggu bagi jemaah baca dulu. Saya tunggu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab saya tahu kalau saya tunggu saya dapat pahala wajib. Bukan dapat pahala sunat aja. Jadi tuan-tuan kat belakang juga tak kalang kabut sangat. Ya. Tapi kalau tuan imam amin langsung baca aja akan jadi kalang kabut. Ya, kita akan jadi rasa macam ya agak tertekan sikit. Ya. Macam mana supaya kita tak tertekan tuan-tuan? Ya. Kita kena ambil maklum, para ulama mengatakan hukum bacaan Fatihah ni dalam sembahyang baca kuat, baca Fatihah dulu daripada tuan imam, hukum dia makruh. Ya. Imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, langsung Fatihah. Imam baru tu baca iftitah, maka hukum dia makruh. Baca Fatihah selepas selesai Fatihah imam, hukum dia sunat. Ya. Bacaan Fatihah tu wajib, tetapi waktu membaca tu dapat ganjaran pahala sunat, iaitu selepas selesai Fatihah imam. Dan boleh baca Fatihah serentak dengan tuan imam. Baca Fatihah serentak dengan tuan imam namanya khilafu aula, bertentangan dengan yang lebih utama. Yang lebih utama masa baca Fatihah ni selepas selesai Fatihah imam. Tetapi pengalaman kita, ya, rakaat pertama tadi tuan imam tak bagi peluang pada kita, disebabkan lepas amin saja langsung baca surah. Kena pula imam waktu maghrib lagi dah dapat mesej dah. Jemaah mesej imam, kami reda aja, tapi janganlah panjang sangat macam semalam, cepatlah sikit. Masya-Allah. Ya. Malam ni pula masya-Allah. Ya. Duk ingat ke imam macam tu pula. Maka tuan imam pun ambil yang sunat-sunat saja. Ambil kadar sunat 2 ayat saja baca selepas Fatihah. Itu pun 1 huruf 1 ayat. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Sudah. Rakaat berikutnya Nun wal qalami wa ma yasturun. Allahu Akbar. Rakaat berikutnya Qaf wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Rakaat berikutnya Hamim Ain Sin Qaf. Allahu Akbar. Sudah. Ya. Yang mesej suruh imam cepat tu dia pula marah. Mesej dalam grup WhatsApp pula, imam solat macam ribut, kami kat belakang semput. Ya. Disebabkan apa? Cepat sangat pula. Ya, lambat sangat pun komplain, cepat sangat pun komplain juga. Ya. Macam mana supaya kita tak kalang kabut? Ialah kita baca Fatihah serentak dengan imam. Disebabkan apa? Baca Fatihah serentak dengan imam, hukumnya khilafu aula, bersalahan dengan yang lebih utama. Sebab utama baca lepas selesai Fatihah imam, tetapi kita baca serentak dengan imam tak dihukumkan makruh. Tidak makruh. Ya. Imam amin je, kita pun amin selesai. Ya, dia nak pendek ke, dia nak panjang ke, kita dah ya, kita dah rehat dah. Ya, kita dah tak kalang kabut dah. Itu di antara tipsnya supaya kita kalau imam kita laju dan tak bagi peluang untuk kita selepas selesai amin, tak bagi peluang untuk kita baca Fatihah dulu. Macam saya tadi, saya tunggu dulu sampai saya bang dengan ada yang ihdinas sirat, baru saya mula baca. Ya, baru saya mula baca supaya apa? Saya faham dah kalau saya baca kat situ, jemaah kat belakang taklah kalang kabut sangat. Sebab apa? Mereka dah berada pada penghujung surah Al-Fatihah. Ya. Itulah lebih kurangnya tazkirahnya tuan-tuan. Ya, tak nak ambil masa yang banyak, hanya sekadar kita katakan satu, ilmu fiqh yang wajib kita mengaji. Satu lagi, ilmu penghayatan Ramadan yang wajib kita syukuri, iaitu betapa besarnya kita dapat nikmat bulan Ramadan. Sehingga Masya Allah, ya, orang yang dapat nikmat bulan Ramadan ni, ibadah-ibadah dia mengangkat ketinggian darjat, sehinggalah meninggalkan orang yang mati syahid tadi itu sampaikan jarak di antara langit
dan bumi. Jadi mudah-mudahan baki Ramadan yang masih ada kita kekal dengan ibadah dan istiqamah seterusnya. Mudah-mudahan kita dapatkan jalan pahala dan juga keluar daripada bulan Ramadan dalam hal keadaan suci bersih daripada sebarang dosa, bahkan bertambah amalan untuk kita mencapai redha Allah dan syurga Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.